Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan perbezaan antara peranan GPI dengan penyelaras Chekhov. Okey, kita login sebagai contoh cikgu sebagai PDS merangkap penyelaras Chekhov untuk menguruskan data Chekhov dalam modul pentaksiran ni. Cikgu masuk macam biasa, login cikgu. Okey, ni contoh akaun saya. Saya ada peranan sebagai guru penyelaras Chekhov dan guru pendidikan Islam. Okey, ni paparan dekat sebelah kiri. Apabila cikgu ada peranan sebagai penyelaras Chekhov, maka cikgu ada button pengurusan Chekhov dan pengurusan data. Okey, kita tengok pula untuk ID guru pendidikan Islam sahaja. Macam cikgu ni hanya ada tagging guru pendidikan Islam sahaja. Jadi, button pengurusan dia tak ada. Yang ni ada PBD sebab dia jadi guru kelas. Okey, cikgu kena faham beza guru penyelaras Chekhov dengan guru pendidikan Islam. Tagging guru pendidikan Islam ni boleh dibuat oleh guru data ataupun guru kelas tersebut. Okey, contoh guru kelas ni, ustazah ni jadi guru kelas. Jadi dia boleh tukar tagging guru pendidikan Islam untuk kelas dia sahaja. Kalau guru data boleh masuk untuk semua kelas lah, untuk tagging semua kelas. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.